Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita ada dekat Jitra. Okey, hari ni pajak kita mencabar sikit lah. Okey, yang tepi pagar ni bukan yang tuan rumah yang panggil aku punya, tapi jiran yang sebelah. Cuma kita bukan nak buang semua. Kita nak buang bahagian rumah pelanggan saya lah. Okey, cuma kita tak mau bagi mati lah pokok ni. Cari takut owner dengan diram gaduh lah. Kita cuma nak buang sebelah ni saja. Okey, jom kita tengok keadaan selepas macam mana. Let's go. Jom kita tengok dia macam mana kita potong. Okey, kita potong, tengok sebelah customer kita. Elok lah. Benar pokok yang jiran yang masuk belah sini kita dah buang lah. Tapi pokok yang belah jiran masih ada dan tak matilah. Banyak kali aku dah cuba buat macam ni, alhamdulillah lah. Inilah keadaan dia selepas kita potong. Proses mantap.